calon ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5. Stop scroll, tonton video ini. Ramai calon gagal ujian psikometrik bukan sebab mereka tak pandai, tapi terlalu jujur. Jangan salah faham, jujur tu bagus. Tapi kalau jujur tanpa kawalan, sistem akan tafsir anda ni sebagai tak stabil. Cuba anda tengok contoh soalan ni. Saya boleh jamin 70% daripada anda akan jawab salah. Tengok soalan ni. Saya lebih suka menyampaikan pendapat saya secara terus terang walaupun boleh membuat orang terasa. Saya lebih suka menyampaikan pendapat saya secara terus terang walaupun boleh membuat orang terasa. Okey, jujurnya, apa jawapan anda? A, B, C, D atau E? Kalau anda pilih sangat setuju, nampak macam yakin dan tegas kan? Tapi sebenarnya, sistem akan baca lain. Sistem akan anggap calon ni mungkin agresif, suka menyesuaikan diri dalam persekitaran kerja berkumpulan. Kalau anda pilih tidak setuju, sistem mulakan tafsir calon ni mungkin takut nak bersuara, terlalu berhati-hati. Jadi, apa jawapan yang betul? Okey, so jawapan yang tepat untuk soalan tadi adalah setuju. Okey, saya ulang, setuju. Itu menunjukkan awak ni seorang yang berani bersuara tapi masih tahu had, masih tahu limit. Itu ciri seorang pegawai yang bila berkomunikasi, dia profesional dan ada empati. Inilah ramai calon yang kurang faham. Dalam psikometrik, setiap ayat diuji untuk kesan reaksi emosi dan gaya komunikasi, bukan untuk uji siapa yang paling jujur. Dalam ujian psikometrik, ada banyak lagi soalan yang bentuk sebegini yang bakal memerangkap anda dan calon yang kurang buat persediaan. Sebab tu, untuk membantu anda buat persediaan yang terbaik, saya hasilkan e-book ini. E-book khas ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5, di mana dalam e-book ini mengandungi 100 contoh soalan khas ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5 lengkap dengan jawapan berserta dengan penerangannya sekali untuk memudahkan anda faham apakah bentuk persediaan, apakah bentuk ujian yang akan anda hadapi dalam ujian sebenar nanti. Untuk pengetahuan anda, teras yang anda perlu fokus untuk ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5 adalah 3 ini, iaitu komunikasi, kerjasama dan emosi. Saya ulang, komunikasi, kerjasama dan emosi. Dan dalam e-book khas tadi, saya sentuh 3 teras ini untuk membolehkan anda faham bagaimana bentuk soalan komunikasi, bentuk soalan kerjasama dan bentuk soal emosi untuk membolehkan anda buat persediaan yang terbaik untuk hadapi ujian nanti. Saya tak suruh anda untuk menipu jawapan, tapi saya nak bantu anda semua faham bahasa penilaian ujian psikometrik SPA. Sebab kalau anda faham logik di sebalik soalan tu, anda bukan sekadar jawab, tapi anda kawal persepsi penilaian. So, untuk buat persediaan yang terbaik untuk hadapi ujian nanti, pastikan anda dapatkan e-book khas ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5 sekarang. Klik link di bio untuk dapatkan e-book khas ini untuk memastikan persiapan exam anda menjadi yang terbaik. Ingat, jangan hadiri peperiksaan tanpa persediaan, tangan kosong, masuk dengan berstrategi. Klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik penolong pegawai perangkaan grade E5. Klik sekarang.